15 perkara kena tinggal kalau nak jadi versi terbaik diri sendiri. Nak jadi versi terbaik diri sendiri bukan dengan tambah itu ini, tapi kena mula dengan berhenti dengan 15 perkara ni yang halang kita dari maju. Nombor 1, fikiran negatif. Jangan biarkan fikiran buruk kawal hidup. Tukar pada sangka baik dan cari hikmah di sebalik ujian. Nombor 2, tangguh kerja. Nak berjaya, kena disiplin. Mula dengan langkah kecil tapi konsisten. Nombor 3, puaskan hati. Semua orang fokus pada benda utama, bukan semua benda yang perlu, terlalu bergantung pada gadget dan media sosial. Cipta zon tenang. Ada masa di luar, ada masa di dalam dunia dalam. Nombor 5, takut gagal. Gagal bukan nokta, ia koma. Sambung balik dan belajar. Nombor 6, rasa tak cukup diri. Kita semua ada potensi. Fokus pada kekuatan bukan kelemahan. 7, membandingkan diri dengan orang lain. Perjalanan hidup kita ni unik. Berbanding dengan semalam, bukan dengan orang lain. 8, buat alasan. Ambil tanggungjawab penuh pada hidup kita. Siapa yang nak ubah kalau bukan kita? Nombor 9, hubungan toksik. Lepaskan yang menyakiti. Dekat dengan yang bawa ketenangan. Nombor 10, overthinking. Tenangkan jiwa, fokus pada sekarang, bukan andaian pada masa depan. 11, laju sangat kejar dunia. Kadang-kadang hidup perlu pause. Tenangkan hati, kuatkan rohani. 12, terlalu selesa. Keluar daripada zon selesa. Di luar tu ada rezeki dan pertumbuhan. 13, hidup dalam zaman lalu. Yang lepas biarkan pergi. Belajar dan harus melangkah. 14, tunggu waktu sesuai. Waktu sesuai takkan datang. Kita yang kena cipta sekarang. 15, lupa Tuhan. Kejayaan sebenar bermula apabila kita letak Tuhan di depan segalanya. Semua orang nak berubah, tapi ia benar-benar berjaya, ia mesti sanggup tinggalkan yang menghalang. Kalau anda nak jadi versi terbaik, mulakan dengan berhenti. Doa, usaha dan tindakan kecil hari ini boleh jadi titik permulaan besar esok. Cepat komen saya nak ubah kat ruang komen atau pergi profil Dennis, klik link bio, like join Dennis atau get offer. Masukkan maklumat anda. Dennis akan hubungi anda dengan segera. Like join Dennis.